أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita sambung pembelajaran ilmu hadis dari kitab Ulum Hadis, Asas Kenali Hadis Sahih, Dhaif dan Palsu. Sekarang ni kita dah masuk pada perbahasan hadis apa? Hadis sahih ke? Hadis hasan ke? Hadis palsu? Hadis sahih. Wah, kita buat soalan objektif sikit cikgu B. Hadis hasan. C. Hadis palsu. Kita sedang bincang hadis apa? A ke B ke C? C. Hadis palsu ya. Jawapan dia adalah D. Hadis dhaif. Wah, ini mengajar orang nak mengantuk-mengantuk ni. Ya. Jawapan dia A ke B, C. Kita sudah membincangkan tentang istilah-istilah yang digunakan oleh ulama-ulama hadis tentang hadis sahih, hadis hasan, dan sekarang ini yang panjang ceritanya, mungkin sampai ke hujung tahun, enggak pasti lagi habis ataupun tidak, adalah perbahasan istilah yang digunakan oleh ulama yang berkait dengan hadis-hadis apa tadi? Dhaif. Hadis palsu, nampak-nampak gayanya tahun depan. Ya? Tapi tak apalah. Kita tak boleh pergi laju-laju sangat. Setiap kali kita membincangkan tentang ilmu hadis ni, saya akan ulang sehinggalah kita boleh cuba memahami dan mengingati. Okey. Hari ini kita sampai kepada perbincangan muka surat berapa? 91. Betul? Okey. Apa tajuknya? Tajuknya ini adalah hadis mu'dal. Maka kita bila berbincang dengan istilah ilmu hadis ni, lagi kita tengok ni, lagi kita tak pernah jumpa. Sebab ini adalah permainan istilah yang digunakan oleh ulama-ulama hadis untuk mensabitkan bahawa hadis tu dhaif. Biasa istilah yang digunakan oleh orang awam, yang orang awam boleh tangkap dhaif sajalah. Tapi bila disebut istilah-istilah yang banyak yang ada, daripada cuba tengok perbincangan hadis dhaif ni sampailah ke muka surat berapa agaknya? Habis perbincangan hadis dhaif. Banyak lagi ni. Carilah sendiri. Ya, lama lagi. Jadi semua istilah yang kalau disimpulkan, kalau tuan-tuan nak tengok kesimpulan, ialah pada muka surat 80. Cuba tuan-tuan buka muka surat 80. Maka nama-nama yang disebut ni diguna oleh para ulama hadis untuk menyatakan kedhaifan hadis tersebut. Jumpa tak? Kita dah bincang apa dia kata hadis mu'allaq. Kita dah bincang hadis mursal,
Hari ni kita bincang hadis mu'dal. Ini semua tu munqati', mudallas, mursal, khafi, mu'an'an, mu'an'an, matruk, munkar. Ni semua digunakan istilah ni oleh ulama hadis untuk mensabitkan hadis tu dhaif. Kenapa? Itu tu yang kita nak belajar. Larat lagi tak nak belajar ni? InsyaAllah lah nah. Sebab ini istilah yang dipaksakan kepada kita untuk tahu. Inilah pengistilahan dalam ilmu hadis yang diguna oleh ulama untuk menyatakan bahawa hadis itu dhaif. Tapi kita akan pulangkan semua ni kepada puncanya. Jangan risau. Itu kalau dari segi sanad. Dari segi aspek sanad dan matan, ada istilah yang digunakan oleh ulama yang berkait dengan sanad dan matan, yang berkait dengan dhaif sebab dia dinamakan syaz, maqlub, muttarib, mu'allal, mudraj, muharraf, musahhaf. Larat tak nak dengar lagi? Larat kuatkan semangat. Jadi maknanya memanglah kalau orang tidak mengaji hadis ataupun tidak terdedah pada hadis, dia tidak perlu ni. Yang ini pentingnya di dalam pembelajaran kita ialah untuk kita mengetahui kenapa dia tu dhaif. Okey. Boleh nah? Sebab tuan-tuan dah berjanji untuk belajar bersungguh-sungguh, maka kita teruskan pembelajaran. Tapi nampak makin merosot ni. Okey, baik. Sebab itu daripada awal perbincangan hadis sahih saya kata, ingat betul-betul syarat hadis sahih. Nanti kita akan fahamlah semua hadis-hadis hasan ke, dhaif ke, dan semua istilah yang digunakan oleh ulama hadis yang dikatakan dhaif itu sebab apa. Kita muka surat 80 tadi kita tengok istilah tu dia berkait dengan ni dia. Siapa yang memahami tentang syarat hadis sahih, lepas tu kita senang berbincang. Sebab tu ini mungkin dah kat 10 kali dah saya akan sentiasa ulang. Supaya kita berbincang, kita tahu punca perbincangan kita. Nanti kalau kita tak tahu punca perbincangan tu, kita akan meraban. Mana pergi pun kita tak tahu. Begitu juga bila kita belajar bahasa Arab ke. Sebab itu kita kuatkan asas. Ulang asas banyak kali pun tak apa. Ulang. Berapa kali dah ulang? 10 kali. Nampak cemerlang lah tu. Aku yang paling penting dapat asas pun tak apa. Jangan buta je. Jadi maknanya itu sangat penting. Apa-apa ilmu pun asas. Lepas tu kita memahami konsep satu-satu ilmu tu, nanti kita akan nampak lah. Pusing-pusing ke mana pun, kita tak akan lari. Sebab tu insya-Allah Biro Pembangunan pun dah tak nampak ni. Okey. Kalau siap ni nanti kita pun dah ada pengurus Delta Aqsa, kita akan susun. Sebab Delta Aqsa ni dia akan kita susun sebagai satu pembelajaran yang bersistem lah. Dan berperingkat. Dan yang paling awal kita nak buka kepada semua orang, tolong kempen, ialah pra asas bahasa Al-Quran. Kita rendahkan lagi pada pra tadika. Belum tadika lagi. Untuk kembali betul-betul tengok bahasa Arab tu daripada kita negatif zero. Tak ada negatif. Daripada zero betul-betul lah. Jadi lepas tu kalau kita dapat, dewan kita boleh muat 40 orang. Lepas tu baru kita masuk asas. Kita pulangkan semula. Adapun pembelajaran lanjutan tu kita teruskanlah. Tapi kita tak naklah sikit sangat. Ciklah kena cari orang. Manakah larinya lagi peserta yang dah 2-3 kali ulang asas. Dia nak pergi perasas ke? Ataupun dia melarikan diri terus? Okey, baik.
Apabila kita menyatakan tentang hadis sahih, dia 5 syarat lah. Yang kita selalu sebut, yang pertama, bersambung sanad. Bersambung sanad ini, contohnya ini beratus-ratus orang, mungkin beribu, saya tak pasti berapakah ulama-ulama yang berusaha menghimpunkan hadis di dalam kitab masing-masing. Macam ni, ini yang paling terkenal lah. Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, maka ini dipanggil Sunan Sittah, Sunan 6. Ya? Imam Ahmad, Imam Malik, Ibnu Hibban, Al-Hakim, macam-macam lagi yang menghimpunkan hadis beratus-ratus. Maka setiap di dalam buku hadis mereka ini, mereka satu hadis yang mereka datangkan, mereka mestilah datangkan rangkaian perawi ini dipanggil apa? Sanad. Okey. Rangkaian perawi semua ni semua dipanggil sanad dan semuanya mesti bersambung. Jadi memang dalam kitab-kitab hadis yang asal, bukan yang kita ada sekarang ni. Yang kita ada sekarang ni dah tak ada sanad dah. Terus saya kata Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah bersabda. Dia terus pergi sini je. Jadi bila kita belajar ilmu hadis, kita nampak dia sebenarnya mustahil Imam Bukhari terus mengatakan Rasulullah bersabda. Apatah lagi saya. Tapi maknanya di situ orang-orang sekarang ini mengambil jalan pintas sajalah. Sebab benda itu, sanad itu telah tersedia di dalam kitab-kitab mereka ni, ulama-ulama ni. Sebab itu kalau kita mengaji kitab-kitab lama ni bukan kitab pondok. Kitab pondok ni kira muda. Dia kitab pondok ni pada abad kita je. Abad yang ke-20 dan abad ke-19. Paling tinggi abad yang ke-18 lah. Maknanya jauh. Ini kira kitab pondok yang kita kata kitab tua tu, muda sangat lagi lah. Dia satu abad dengan kita. Yang dipanggil yang kitab turas, yang lama pada asal pengumpulan hadis itu ialah ulama-ulama yang mengumpul hadis pada kurun yang kedua hijrah, ketiga hijrah, 4 hijrah, 5 hijrah. Kebanyakan hadis-hadis ini terhimpun sampai 500 hijrah itu. Ya? Islam tu sampai kat kita 2-3 orang macam tu ya, baru kat Nusantara ni lah macam tu. Sebab Islam ni telah mula sampai dari segi persendiriannya, kalau ikut sejarah Islam Melayu ni, pada zaman Khulafa' Rashidin dah ada orang perorangan daripada Palembang, Sumatera yang telah masuk Islam. Tapi persendirian. Maknanya Islam ini berkembang pada abad yang ke-13 kita lah. Apabila raja-raja kita mengambil keputusan untuk masuk Islam, maka rakyat pun masuk Islam. Daripada situ mulanya sejarah perkembangan Islam yang pesat di Nusantara, sehinggalah semua wilayah-wilayah Nusantara ini di bawah naungan kerajaan Islam, raja-raja di Islam, sampai daripada Vietnamnya, Kembojanya, Thailand, Fataninya, sampai ke Singapura, Indonesianya, sampai kepada Borneo, Filipinanya. Itu semua wilayah Islam. Kawan saya sekarang ni ada satu TikTok. Dia mengasaskan satu pusat kajian Islam Borneo. Kalau tuan-tuan cari, tuan-tuan akan dihidangkan dengan sejarah yang orang jarang dengar tentang sejarah perkembangan Islam Sabah dan juga Sulu tu. Sebab orang bincang Filipina, orang bincang Sabah, sebenarnya satu rumpun. Kalau Kepulauan Pahlawan tu, dia masih lagi, dia katakan atuk-atuk mereka ni membincangkan kitab perukunan yang digunakan oleh orang-orang pondok. Manila tu asalnya Amanillah. Itu wilayah pemerintahan raja-raja Islam. Yang dikata Brunei itu sebenarnya Borneo keseluruhan tu wilayah Islam tu.
Brunei itu setelah Bruk, dia menjajah negara dan dia pecah, dia bagi sikit dia. Ya, Kesultanan Brunei itu. Tapi masa tu miskin. Dia jadi kaya selepas penemuan minyak tu. Itulah sejarah yang telah digelapkan. Okey, kembali kita. Nak katakan, kita ni sebenarnya walaupun kita panggil kitab kuning, kitab tua yang di pondok tu, tapi hakikat dari segi sejarah perkembangan Islam, dia terlalu muda lagi. Nah, yang ini berlaku daripada kurun yang kebanyakan ni terhimpun daripada kurun kedua, makna 200 ke 500 Hijrah setelah wafatnya Nabi, dan dia ni bersambung sedikit sampai kurun ke 700 Hijrah. Ulama-ulama masih lagi menghimpunkan hadis melalui sistem sanad. Maknanya semua tu bila dah sampai ke kurun yang kelima, 500 Hijrah tu, seolah-olah hadis-hadis Nabi SAW ini, yang ada pada ulama-ulama yang bertebaran seluruh dunia ini, telah dilengkapkan dengan sanad. Semua ada sanad. Tak ada. Yang tertinggal itu akan dihukumlah. Mana dia akan cuba menyenaraikan sanad dia. Mana-mana yang tertinggal, maka yang itulah yang akan disemak semula oleh para ulama. Sebab itulah penentuan hadis itu sahih ke hasan ke, dia namanya munqati' ke mu'dal ke, namanya mursal ke, hasil daripada dapatan semua perawi-perawi. Okey. Mesti bersambung Tak ada yang tercicir. Sekiranya tidak bersambung, dilihat dalam ilmu sanad, sebab dia ada satu dipanggil ilmu rijal, makna perawi-perawi hadis itu semua itu dilengkapkan. Beribu-ribu, berpuluh ribu, ya. Itu ada di dalam kitab biografi mereka. Untuk menceritakan sahabat Nabi sendiri, yang ramai-ramai itu, ada satu kitab namanya Tamyiz, Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Dia hanya menceritakan tentang sahabat dia. Semua biografi sahabat tu. Supaya tidak keliru, itu pun ada masuk yang bukan sahabat. Duduk zaman Nabi tapi tak sempat jumpa Nabi. Dia tak kira sahabat. Itu pun dalam 12,000 orang sahaja. Sedangkan sahabat Nabi 125,000 orang. Ya? Tetapi ini berkait dengan para sahabat yang meriwayatkan hadis. Sebab itu kata pengkaji, sahabat yang betul-betul meriwayatkan hadis tu, dia daripada 1,500 ke 2,000 orang saja. Bukan semua 100,000 sahabat tu meriwayatkan hadis. Macam kita lah. Semua belajar Quran tak? Mestilah belajar. Semua mengajar Quran ke tidak? Situ pun kita dah dapat tahu dah bahawa tak semua pun mengajar kan. Sebab tu kita nak buat kita nak sistemkan yang dah dapat sanad mesti mengajar. Kalau tak buat macam tu, alamat tak mengajar lah. Suka sangat belajar. Okey, baik. Selepas dilihat semua sanad dia tu dilengkapkan, tak berhenti macam tu. Maka dia akan tengok perawi dia tu adil ke tidak. Sebab tu biografi dia. Adil itu maknanya seorang Muslim yang baik, yang meninggalkan dosa besar, tidak melazimi dosa kecil, yang menjaga reputasi dia sebagai seorang ahli hadis. Jadi semua tu, kalau cacat reputasi dia, hadis ni walaupun bersambung sanad dia, tetap dhaif juga. Kemudian yang ketiga, dhabit. Sebab pada zaman dulu sangatlah bergantung kepada hafazan. Sebab tak larat nak bawa buku bergendong-gendong. Kalau buku-buku hadis tu, bayangkan kalau Imam Bukhari dah menghimpunkan, menghafal 600,000 hadis. Kalau betul-betul nak dicatat-catat tu 3-4 ekor unta bawa buku tu tak tentu lagi. Ya? Yang diambil oleh Imam Bukhari dia 600,000 hadis yang dia kumpulkan tu,
yang masuk dalam Sahih Bukhari yang disaring setelah menyemak semua ni syarat-syarat sahih ada 7,000 hadis lebih kurang begitu. Ya? Okey. Jadi ingatan perawi itu dia ambil kira. Ya? Kalau dia kata pelupa, dia sebut mughaffal, ya, dhaifuz dzakirah. Ya, misal kata lemah ingatan dia, hadis tu memang akan jadi dhaif. Kalau biografi dia tu ada disebut situ dan ulama kena mengumpat masa tu. Wajib. Dia tak boleh, wajib mengumpat demi untuk menjaga hadis Nabi itu terpelihara keasliannya, kesahihan dia, bahawa dia sah datang daripada mulut Nabi, perbuatan Nabi, datang daripada perakuan-perakuan Nabi SAW. Okay? Kadang-kadang ulama ni dia simpulkan kalau dua-dua ni mencukupi syarat, maka ulama akan tulis siqah. Maknanya dipercayai kepribadiannya dan dipercayai tentang kekuatan hafazannya. Kemudian setelah cukup situ, tidak lagi memadai, maka dilihat pula riwayat yang dah diperoleh itu, yang dah bersambung sanad, perawi dia adil, dhabit, ingat, kuat. Kalau berlaku pertentangan dengan riwayat imam hadis yang lebih besar, yang lebih alim, maka dia dipanggil syaz. Hadis itu akan jadi dhaif. Tak boleh, macam mana pun tak boleh berlaga, sebab bila berlaga dengan riwayat ulama-ulama besar, mesti ada sesuatu yang tak kena. Jadi itu kena bincang, buat pertimbangan-pertimbanganlah, ya. Maka tak boleh ada pertentangan riwayat. Setelah cukup syarat tu, semak yang terakhir ialah tidak ada illah, kecacatan pada sanad. Dan tak boleh tersilap orang. Tersilap adik-beradik pun tak boleh. Kita riwayatkan daripada atuk dia, kita sebut nama dia punya cucu dia, kira salah. Dhaif lah. Sebab dia tak boleh silap. Kalau tersilap itu dipanggil perawi itu majhul, tidak diketahui keadaannya yang mana satu. Dia tak boleh. Tak boleh satu pun tersilap. Begitu juga sekiranya pada matan, teks hadis tu ada termasuk kata tuan guru dia. Dia terlampau sayang kat guru dia, dia termasuk pesan guru dia. Itu akan ada illah, kecacatan. Ataupun tercicir banyak, ya, banyak lafaz-lafaz daripada orang lain punya riwayat. Lafaz dia tu tak ada. Jadi tercicir lafaz tu pun akan dikira ada illah pada matan tersebut. Di samping sekiranya ada satu riwayat, tengok dia macam pelik, ya, bertentangan dengan asas agama yang kita pegang. Macam riwayat yang katakan Nabi Allah Ayub itu sakit berulat, ya. Itu bertentangan dengan satu asas akidah yang kita pegang. Nabi itu maksum. Maksumnya semua Nabi yang diutus oleh Allah, salah satunya ialah maksum, terpelihara dia daripada penyakit yang menyebabkan orang ramai lari. Macam mana nak jadi Nabi, nak sampaikan wahyu, busuk, berulat, orang nak dekat pun tak boleh. Itu dah bertentangan dengan prinsip. Yang di situ ada kecacatan kepada periwayatan tersebut. Jadi 5 syarat inilah asas untuk kita tahu bahawa hadis ni sahih. Kalau hasan dia sikit je lah. Kalau hasan dia ada sini masalahnya. Bukan masalah. Dia punya ingatan dia tidak sehebat perawi hadis sahih. Dia bagus. Ingatan dia kuat. Tapi dia tidak secemerlang perawi hadis-hadis sahih. Ya? Yang ini hadis tu akan jadi hasan. Kalau dhaif, macam mana? Apabila tercicir satu daripada 5 syarat sahih ini, terus hadis itu menjadi dhaif. Adapun perbincangan kita pada hari ini dan sampai hujung tahun mungkin, macam dalam muka surat 80, cuba tuan-tuan tengok. Ya.
3, 6, 9, 10. 10 istilah yang digunakan: mu'allaq, mursal, munqati', mu'dhal, mudallas, mursal khafi, mu'an'an, mu'an'an, matruk dan munkar tu. 10 istilah tu adalah perbincangan pada sini. Itu sajalah. Jadi kita tahulah punca hadis itu jadi dhaif kerana masalah sanad yang tidak apa tuan-tuan? Tidak bersambung. Jadi kembali kepada punca lah, supaya tuan-tuan tak hilang punca. Hilang punca ni memang susah. Sesat lah. Macam Puan Jaslinda lah. Sekarang jadi saya suka dengar. Ada yang sesat lebih lama lagi. 18 hari. Nak hidupkan api tak boleh. Api ni penting punya. Saya sedang nak beli ni penghidup api. Konon-kononnya kalau tersesat dalam hutan, kita pasang api, asapkan, bakar, taruh api yang daun-daun hijau barulah naik. Ini nak hidupkan api pun tak reti. Duduk main gas ya. Okey, jadi Puan Jaslinda tu dia sesat. Semua orang sesat sebab hilang punca. Nak pergi ke depan, lepas tu dah tak tahu ke mana dah pergi. Kadang-kadang berpusing. Kalau kita belajar ilmu hadis ni pun, kalau kita hilang punca, penat kita. Mula minggu ni belajar apa? Hadis. Alah, aku tak boleh lah. Mula main tak boleh je. Sebenarnya, bukannya susah mana. Kalau kita tahu syarat sahih ni, maknanya hari ini kita bincang tentang masalah sanad yang bersambung. Dia ada 10 istilah yang nanti kita boleh faham je bahawa dia terputus sanad dia. Maka sebab itulah dia jadi dhaif. Yang pertama, bisa kata Imam Bukhari, dia meriwayatkan hadis, dia lompat guru dia. Dia sebut dia punya guru kepada tok guru dia. Yang ini bersambung, ni bersambung, ni bersambung. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dipanggil hadis mu'allaq. Muka surat berapa? Mu'allaq. Muka surat yang kita dah bincang? 81 Ni mu'allaq ni dalam bahasa Arab dia apa? Tergantung. Macam mana gambaran tergantung dia? Kalau kita pusing Rasulullah ke atas, Imam Bukhari kat bawah, kita putuskan satu perawi, nampak tak tergantung-gantung? Itulah. Hadis mu'allaq ni dia tergantung sebab imam-imam ni contohnya tidak menyebut nama gurunya. Faktor tak nak sebut tu macam-macam lah. Kadang-kadang dia nak cepat. Kadang-kadang dia dah pergi riwayat tempat-tempat lain. Dah ada dia dalam tajuk lain. Macam Imam Bukhari. Dia tak adalah nak sebut semua lagi. Tapi walau macam mana pun, sekiranya tidak disebut gurunya yang awal itu, lepas tu disambung terus kepada Rasulullah, ini semua bersambung. Terputus tak? Terputus daripada bawah ni dipanggil hadis tergantung. Hadis tergantung ni maknanya hadis mu'allaq lah bahasa Arab dia. Eloklah kita belajar bahasa Arab supaya tak adalah kita pelik sangat gunakan hadis mu'allaq lah, munqati' lah, Allah. Kita mungut je kerja kita. Belajar apa pula? Apa fiqh pula? Apa ni mutaghayyir lah, musyammas lah, mutlaq, muqayyad, apa ni? Asyik merungut dia. Kita merungutlah diri kita. Imam Syafi'i kata, siapa yang tak nak menanggung kesusahan menuntut ilmu, dia akan mengalami penderitaan sampai ke mati.
Menderita lah. Oh, susah, aku tak boleh ni. Ya? Marah je. Marahlah pada diri sendiri. Okey, baik. Inilah dipanggil hadis mu'allaq. Sebab dia apa? Terputuslah. Terputus daripada mana? Daripada pangkal, menyebabkan dia tergantung. Macam mana nak tahu ni? Itu kalau nak tahu tu yang susah. Sebab setiap perawi ni mesti ada biografi dia. Bila tarikh lahir dan wafat dia, wajib tahu tu. Kalau tak, macam mana kita kata dia tak bersambung? Sebab ulama-ulama menguasai semua setiap perawi-perawi hadis itu, di mana dia lahir, bila dia lahir, bila dia mati, siapa gurunya, siapa muridnya, semua dimasukkan dalam biografi itu. Ya? Bila dia tengok tak kena tarikh hidup dia, ya, misal kata Imam Bukhari meriwayatkan daripada guru kepada guru dia ni, dah tak kenalah. Sebab gurunya dia masa dia hidup, Bukhari tak lahir lagi. Nampaklah terputus benda tu. Tapi jangan nak salahkan imam-imam tu dulu. Dia ada sebab kadang-kadang. Sebab dia dah banyak kali dah riwayatkan di tempat-tempat lain, tajuk-tajuk lain. Dia pun kadang-kadang tak nak ulang dah. Kalau dalam Imam Bukhari, ada yang riwayat yang dilompat ni, tapi hadis sisipan dipanggil. Kalau kita nota kaki, penguat. Ada. Yang betul-betul yang bersambung sanad itu adalah hadis-hadis utama. Okey, baik. Minggu lepas kita dah belajar satu hadis riwayat daripada imam-imam ni. Imam misal kata Ibnu Majah disebut guru dia. Ambil daripada guru dia. Dia ambil daripada guru dia. Sampailah kepada sebelum sahabat dipanggil apa? Tabi'in. Okey. Tabi'in macam mana kita nak buat ni? Ni. Tabi'in. Contohnya, saya kata. Tabi'in ini, dia tidak menyebut siapakah orang yang selepasnya. Terputus. Selepas tabi'in itu, terputus. Terputus, sama ada ini tabi'in atau ini sahabat. Tapi terputus ni satu saja. Selepas tabi'in, tidak disebut. Mungkin tabi'in ni guru dia adalah tabi'in. Mungkin guru tabi'in yang meriwayatkan hadis itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Terputus. Tadi putus kat mana? Pangkal. Ini putus hujung pula. Tidak disebut. Kalau betul-betul dapat diketahui sahabat, tak apa. Selagi mana tidak diketahui siapakah perawi hadis, ini ada kemungkinan ni. Ini dikira satulah. Siapakah orang yang dia tidak sebut tu? Guru dia tu. Maka hadis ini dipanggil mursal. Apa makna mursal? Mursal tu terlepas. Tercabut. Kalau kita gantung hadis tu daripada Imam Tirmizi, Rasulullah ke atas. Lepas tu ke atas sekali macam orang putus kepala. Gambaran dia. Terputus, terlepas. Hadis itu terlepas. Tak tahu siapakah yang memegang sebenarnya asal hadis ni. Itu dipanggil mursal. Ya, ini satulah. Selepas tabi'in ni ada satu. Sama ada satu ini atau satu ini. Tapi apabila dikenal pasti betul-betul yang kosong ni adalah sahabat Rasulullah, maka hadis tu akan jadi sahih. Kena semaklah. Sebab itu nanti akan ada proses iktibar. Iktibar ini proses menjejak hadis. Menjejak sanad. Kalau tak jumpa sanad dia yang bersambung pada riwayat Cik Lah, kita boleh ada dua pilihan. Ya. Pilihan pertama, ia mencari hadis yang sama daripada riwayat guru yang sama. Minta pergi tanya Yos pula. Dia belajar yang sama. Tengok bersambung sanadnya. Maka itu dipanggil mutaba'ah.
Mutaba'ah ni, kita cari murid yang sama, tengok, oh dia kata ada lengkap hadis sanad ni. Jadi kita dapatlah secara mutaba'ah. Bila tanya, tak ada. Tanya Tuan Haji Yunus pun tak ada. Tanya apa ni, Rahmah pun tak ada. Habis. Tak apa, jangan putus asa. Ulama dulu, bila riwayat ni dipanggil dhaif, tapi bukan dia biar masuk dalam tong sampah hadis tu. Dia pergi mengaji, cari daripada anak-anak murid, daripada guru-guru hadis yang lain. Banyak lagi. Pergilah kat Masjid Shah Alam, pergi kat Negeri Sembilan, pergi kat Kelantan. Ada tak lagi? Sebab itu hadis yang sama yang bersambung. Biasa dia akan jumpa. Sebab itulah orang zaman sekarang ni bila sebut dhaif, dhaif, tapi dhaif pada satu jalur riwayat. Kena tengok ada tak riwayat-riwayat yang lain. Yang itulah kerjanya sangat susah. Jadi kita terpaksa berpegang je lah. Kalau ulama ni kata dhaif, dhaiflah baik. Sebab itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang orang kata banyak dhaif. Saya dengar kajian lah. Macam Imam As-Sabki, dia kata ada 2,000 hadis yang tidak ditemui sanad dia, punca dia di mana. Kalau tak tahu punca hadis tu apa hukumnya? Mesti dhaifnya. Itu pada kajian Imam Sabki. Tetapi lepas tu Imam Iraqi, satu ulama hadis juga, dia pergi semak dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tu. Dia kata banyak dah jumpa, tinggal 800 yang tidak diketahui. Tengok. Dah berapa dah tu? Makna 1,200 bila dia pergi cari berguru daripada ulama-ulama lain, ditemui dia punya sanad dia. Tetapi kajian terakhir, saya tak ingat siapa imam, dulu masa kita sibuk-sibuk bincang hadis dhaif tu, akhirnya dilihat kebanyakan hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin tu diambil daripada seorang alim hadis Ibnu Abi Dunya namanya. Dan di situ lengkap. Akhirnya tinggal 20 je yang tidak dijumpai sanad dia tu, yang tidak jumpa asalnya. Jadi maknanya proses itu berlaku dalam pengkajian dan menjejak lagi hadis itu sehingga dia dapat bersambung sanadnya. Jadi Imam Ghazali dia memanglah dia mengakui dia kepakaran dia kurang sikit dalam ilmu hadis. Tapi kepakaran dia tak adalah macam kita. Tak adalah bodoh macam kita ni. Ini tak pakar sebagai seorang ulama. Gurunya, maka kata Imam Ghazali punya Imam Haramain kata, kita harus bertaklid kepada kajian ulama hadis. Macam kita bertaklid dalam ilmu fiqh juga. Kita bukan tahu dalil, kita bukan belajar usul fiqh, kita tak ada rujukan, kita pun tak berapa nak faham hadis dan dalil. Tapi kita ikutlah ulama yang faham. Kita bertaklid. Dalam ilmu hadis pun akhirnya ulama-ulama yang tidak pakar bertaklid dengan ulama-ulama yang pakar dalam bidang mereka. Okey, baik. Ini dipanggil hadis mursal. Hari ini kita nak bincang hadis apa? Hadis mu'dal. Dipanggil mu'dal. Inilah macam mana mu'dal punya gambaran. Yang paling penting, apakah gambaran yang tuan-tuan jangkakan bila nak belajar hadis mu'dal ni? Berdasarkan kepada cerita ni, mestilah akan berlakunya sanad yang terputus. Okey, pandai dah tu. Boleh tak belajar pun tak apa dah. Maknanya mesti akan berlaku sanad terputus, tetapi macam mana gambarannya? Jom. Muka surat 91. Tengok
Muka surat 91, Al-Mu'dal. Nah, dia disebut Mu'dal. Mu'dal ini dalam bahasa Arab, kalau tuan-tuan belajar kaedah sifir tu, daripada a'dala, sifir dua, yu'dilu. Mu'dal ni isim maf'ul. A'dala ni benda telah menjadi sulit. Mu'dal itu perkara itu telah dipersulitkan. Kalau hadis itu dipanggil mu'dal, ini parah sikit. Sebab apa parah? Sulit sikit. Keadaan semakin sukar. Sebab apa? Ni putus sanad ni lah. Masalah putus dua. Oh, nak sambung bukan senang. Kita atas buku senang lah. Ulama-ulama dulu bila terjumpa satu je terputus, nak cari yang terputus tu pergi mengaji. Kalau dua, oh, penatlah kita nak cari. Tapi itulah pahala yang Allah bagi kepada para alim ulama kita demi untuk menjaga kesahihan atau kekesahan hadis itu. Dia betul-betul dicari-cari jugalah. Nah, okey, contohnya definisinya, huwa ma saqata, hadis mu'dhal ni ialah yang gugur min isnadihi, daripada rangkaian perawinya tu. Dia kata isnani au aksar, dua atau lebih. Dua atau lebih. Alat tawali, secara berturut-turut. Kalau dua atau lebih berturut-turut. Mursal ni dia kira satu, sama ada yang terputus ni tabi'in atau terputus ni sahabat, ni kira satu je. Saya dah kotakkan. Tapi ini sebelum sampai ke Rasulullah, ada dua sanad yang terputus, iaitu dua generasi. Murid dan gurunya itu hilang. Tapi macam mana hadis tu sampai? Sebab banyak riwayat datang, orang mengaji. Tapi bila diminta untuk mendatangkan rangkaian sanad, maka disenaraikan sanad. Bila ulama hadis semak biografi, tarikh lahir dia, ini parah ni. Dua guru, murid dia sekali tak disebut. Tiba-tiba dia punya cucu murid dia tu. Cucu yang ketiga. Ini sudah berlaku dua lompatan di dalam perawi. Sebab tu dipanggil mu'dhal. Mu'dhal tu maknanya parah. Makna mu'dhal ni, perkara ini menjadi susah, menjadi rumit. Sebab dah dua orang gurunya terputus. Dua orang gurunya terputus. Gurunya satu, lepas tu guru kepada gurunya terputus. Boleh tak gambaran dia tu? Perawi dalam tu ada XX tu, maknanya dua perawi telah terputus. Perawi tu guru dia dan guru kepada guru dia. Lepas tu sampai kepada Rasulullah dalam keadaan lebih teruk lah. Kalau mursal tadi satu je perawi yang terputus. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya, tapi ini tuan-tuan kena potong dia punya terjemahan tu sebab terjemahan dia tu yang bawah tu tidak tepat Contohnya, haddatsana Abu Ishaq, telah menceritakan kepada kami dalam hadis ini oleh Abu Ishaq. Ini orang yang ni, imam-imam yang mengumpulkan hadis ni, dia bercerita. Guru kami Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami Anil Auza'i, daripada gurunya daripada Auza'i. Kemudian Imam Auza'i ni dia mengambil daripada gurunya An Harun bin Ri'ab. Harun bin Ri'ab. Lepas tu dia terus cerita qala dia berkata, ini dia bukan terjemahan telah datang kepada Rasulullah satu rombongan maka dibuka pintu, itu tak betul boleh potong. Ini ceritanya ialah tak apa, tuan-tuan tak perlu catat. Hadis ni berkenaan dengan Rasulullah mengutus tentera. Lalu diberikan kemenangan kepada tentera. Mungkin tuan-tuan dah biasa dengar hadis ni. Tentera Islam menang.
Maka ada satu lelaki, dia cerita kepada Nabi, dia kata, masa perang-perang tu jumpa satu lelaki. Dia musuh lah. Aku nak bunuh dia. Ya? Tiba-tiba lelaki itu mengucap 2 kalimah syahadah dan mengaku dia Muslim. Aku tak layan. Aku potong kepala dia. Orang ni, sahabat ni, dia pergi ceritakan Nabi SAW. Ini hadis dia berkenaan dengan itulah. Rasulullah marah. Ya? Kenapa kau bunuh orang yang mengucap 2 kalimah syahadah? Yang sahabat ni kata, dia apa je sebab dia takut nak mati, takut kena bunuh, jadi dia mengucaplah. Rasulullah kata, engkau pergi bedah dada dia, nampak dia tu kafir? Rasulullah ulang macam tu, ulang banyak kali, marah sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah membunuh. Ya, orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Inilah kisah ni. Okey, baik. Kembali kita kepada hadis ini. Yang sebenarnya bukan kita nak tekan hadis ni, perawi dia tu. Abu Ishaq tu, ya betul. Auza'i tu betul. Harun tu betul. Tapi masalahnya Harun ini dia meriwayatkan tentang kisah yang berlaku kepada Rasulullah. Bila disemak oleh ulama hadis, Harun ni lahir pada 38 Hijrah. Nabi wafat tahun berapa Hijrah? 10 Hijrah, 11 Hijrah lah. 12 Rabiul Awal, iaitu bulan lepas Muharram, Safar, Rabiul Awal. Macam bulan 3 tahun yang ke-11. Tahun 11 Hijrah lah. Dia 38. Bermakna Harun dia tidak boleh bagi tahu Rasulullah SAW buat macam ni, macam ni. Kenapa? Harun tahu cerita ni mesti daripada sahabat. Ya? Ataupun mungkin dia dapat cerita ni daripada guru dia dapat daripada sahabat Rasulullah. Jadi masalahnya Harun kat mana? Harun kat sini. Harun ni adalah tabi'in. Ya? Bila disemak di sini ada tabi'in lagi yang menjadi guru kepada Harun, dan di sini ada sahabat Nabi. Bermakna Harun telah mengosongkan 2, iaitu guru dia dan sahabat yang menjadi guru kepada guru dia. Maka hadis ini sudah jadi berat. Sebab telah ditinggalkan 2 perawi yang menjadi rangkaian perawi hadis ini. Jadi hadis ini dipanggil mu'dal sebab dah tercicir 2 perawi. Nampak tak? Mu'dal ni, ya. Jadi bila macam tu kata ulama, bila 2 perawi ni, ini semua macam mana? Diketahui daripada biografi dan kajian. Ulama-ulama hadis ni sangat kenal setiap perawi tu. Sebab tu dia tahu 2 tu. Kalau kita, Rasulullah SAW bersabda, ya, duduk dengar kan. Itu pun untung. Yang teruknya orang nak baca hadis, dia pergi lari. Sembang kat belakang. Lagi teruk. Ya? Kita tidak hormat kepada hadis. Ya, sepatutnya bila Rasulullah orang baca hadis, kita kena dengar. Sebab ini kalam kekasih Allah Ta'ala. Ya? Itu maknanya kita tengok macam mana jauhnya level kita dengan para ulama hadis dahulu. Okey, baik. Tuan-tuan pergi muka surat 92. Imam Al-Busiri ni yang mengkaji hadis ini, mengulas hadis ini, beliau berkata perawi dalam hadis ini kesemuanya siqah. Siqah tu maknanya perawi yang adil, seorang yang soleh, seorang alim, ya, dan kuat ingatan. Semua tu. Siapa dia tu yang dalam rangkaian ni semua siqah. Tetapi hadis ni adalah mu'dal.
Kenapa? Ini kerana Harun bin Ri'ab Al-Asidi Al-Basri meriwayatkan daripada tabi'in. Barulah bila dikaji, ada satu guru dia tabi'in. Yang kosong tu, bila tabi'in diambil daripada guru dia tabi'in, bermakna ada satu sahabat Rasulullah yang menjadi pada guru tabi'in ni yang tidak disebut namanya. Ya. Jadi makna tabi'in ni, guru kepada Harun ni seperti Al-Hasan, iaitu Hasan Al-Basri, Ibnul Musayyib, ini tabi'in yang paling alim, atau selain mereka berdua lah. Sebab dapat dikenal pasti bahawa Harun ni guru dia adalah tabi'in, bukan sahabat Nabi SAW. Bermakna Harun tidak menyebut dua orang perawi, gurunya daripada tabi'in, dengan seterusnya terlompat satu daripada guru pada gurunya, iaitu daripada sahabat Rasulullah SAW. Di sini sebenarnya terdapat dua orang perawi secara berturut di antara Harun bin Ri'ab, iaitu Al-Hasan dan Ibnul Musayyib. Maka hadis ini dikira mu'dal. Kalau gambaran di situlah Harun bin Ri'ab dia terlangkau dua perawi. Ya, kalau nak disambungkan yang di bawah tu, Abu Ishaq daripada Auza'i, Harun bin Ri'ab sepatutnya meriwayatkan daripada Ibnul Musayyib atau meriwayatkan daripada Imam Hasan Al-Basri ataupun tabi'in yang lain. Lepas tu mesti sebut siapakah gurunya daripada sahabat tu. Ibnul Musayyib meriwayatkan daripada sahabat Nabi. Ini semua yang susah dalam ilmu hadis ni, bukan faham ni. Nak tahu biografi dia tu, tarikh lahir dia. Itulah yang akhirnya saya lari daripada belajar hadis. Saya tak larat. Beli dah buku sepemeluk ilmu rijal ni. Nak tahu biodata, biografi. Pening. Sebab kita macam dah rasa terlewat. Takkan balik Malaysia nak cerita ilmu rijal ni, satu-satu perawi ni. Orang nak belajar tafsir, hadis. Masyarakat Malaysia dia nak tahu fiqah, nak tahu tauhid. Ini cerita orangnya. Jadi saya kata, saya pun tak berapa lama. Kalau saya budak-budak lagi mengaji, tahu jalan cerita ni, mungkin boleh mengaji 20-30 tahun. Sebab itulah kebiasaan ulama-ulama hadis. Ulama hadis dulu, lepas dia orang menghafal Quran di kampung dengan ayah dia, memaham tafsir, semua tu. Bila dah balik, ayah dia tengok lu, matang lu budak ni. Kalau anak dia tu misalnya 17 tahun nampak matang, boleh berdikari, rajin belajar. Dia bagi duit. Orang dulu kaya. Kalau tak kaya pun tak apa, zakat melambat-lambat untuk penuntut ilmu ni. Ya? Tak ada yang mati kubulur sebab menuntut ilmu. Ya? Kaya. Sebab salah satu asnaf zakat ni memang kepada penuntut ilmu. Tak kisahlah penuntut ilmu tu kaya, dia pun berhak dapat zakat. Imam Hanafi dia bukan zakat kepada penuntut ilmu, kepada semua guru yang mengajar tu, dia kata kau tak payah cari duit. Imam Hanafi dia kaya, dia saudagar kain, dia infakkan, dia bayar zakat dia, tak cukup zakat, bayar apa semua. Guru-guru dah jangan fikir duit, minta ayah berapa nak. Boleh buat macam tu? Ini pun kita tengah kumpul lah ni. Tuan-tuan tolonglah sikit, allowance untuk guru yang mengajar di Delta Aqsa tu, kita dah kumpulkan lebih 100,000 dah. Murid-murid saya bagi sikit. Nanti tak adalah pening kepala, nanti Tuan Bendahari nak pungut kat mana lagi. Itu pun 100,000, nak berapa hari je habis. Yelah, guru tu dia kena isi minyak, bayar tol. Dia sepatutnya ada masa lain yang dia boleh cari rezeki. Kita jemput dia, duduk 4 jam sini mengajar. Itu hati perut kita lah. Ini sekarang ada orang senang kata, ini ada allowance bayar. Kesian ustaz tu. Dah lah ustaz kebanyakan miskin-miskin. Lepas tu kita jelas sebab ada yang kaya ni. Dia kaya tu bukan sebab ceramah tu. Dia berniaga benda-benda lain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah kisahnya. Gambaran hadis mu'dhal kita tengok yang saya nak cakap. Hadis yang ini cerita tentang
sahabat ni membunuh seorang musuh yang mengucap 2 kalimah syahadah yang Rasulullah marah, hadis ni mu'dal, bermakna sahih ke dhaif? Dhaif, tidak boleh dikira sebagai hujah. Tapi dengan proses iktibar, menjejaki, hadis ni bukan seorang je riwayat. Pergi jejak, maka dijumpai satu riwayat Imam Muslim sahih. Daripada seorang sahabat, rupanya sahabat tu yang membunuh tu Usamah bin Zaid. Bukan jalan-jalan orang, panglima Islam. Jadi Rasulullah marah ke Usamah ni, dan Usamah kata, ya Allah, Rasulullah tak berhenti bercakap. Engkau bedah ke dada dia? Kau tahu ke dia kafir? Usamah sampai kata, alangkah baiknya kalau aku baru memeluk Islam. Sebab dia rasa berdosa sangat bila Rasulullah marah tu. Apa maknanya? Bukan dia nak jadi kafir. Itu pun kena faham juga maksud hadis. Usamah kata, kalau aku masuk Islam tak ada dosa, habis semua dosa aku diampunkan. Tapi aku dah lama masuk Islam, bila Rasulullah marah ni, Allah, penat aku. Jadi ada riwayat lain daripada riwayat Imam Muslim yang sahih. Cuma kita ni dicontohkan di sini untuk menunjukkan macam mana riwayat tu menjadi dhaif dengan istilah mu'dal. Hadis ni agak parah dah, sebab dua rangkaian perawi, guru dan tuan guru dia tu hilang daripada sanad. Bukan ni terus, kita biasanya dhaif. Macam mana kita mula nak menyalahkan orang? Ulama dulu dia cari menjejak hadis-hadis lain yang boleh menyambungkan siapakah yang meriwayatkan hadis ini. Okey. Sekiranya kita hanya berpegang kepada hadis ni mu'dal, dhaif lah. Maka kata, apa hukum hadis mu'dal? Hadis mu'dal diklasifikasikan sebagai hadis dhaif. Kedudukannya lebih rendah daripada hadis mursal dan hadis munqati', yang kita dah bincang dua yang atas tu. Dia lagi teruk lah, kerana perawi yang gugur dalam sanadnya lebih ramai. Kedudukan hadis mu'dal sebagai hadis yang dhaif telah disepakati oleh para ulama, dan ulama menyatakan hadis mu'dal ni antara hadis yang sangat lemah. Sekiranya kita memakai jalur riwayat yang ini. Boleh tak? Boleh tak? Jadi kita nak berjinak dengan istilah. Tuan-tuan ingat ni? Asas mengenali hadis sahih, dhaif dan palsu. Kita sekarang ni nak kenal hadis dhaif sebab apa? Sebab tu sanad dia tak bersambung tu. Maka bila sanad dia tak bersambung, maka digelarkanlah dengan macam-macam gelaran dan istilah itu. Okey. Agaknya berbaloi ke belajar ilmu hadis? Baloi ya? Okeylah. Bagilah alasan masing-masing kepada diri masing-masing supaya masing-masing tidak melarikan diri daripada kelas kita. Itu je. Saya tak dapat nak tolong. Fikir sendiri. Tapi kalau nak apa ni, nak tanya saya, tanya. Ya? Tolonglah Ustaz, bagi hujah yang saya tak lari. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.